Jual apa sini kak? Jual nasi kabu, nasi lauk. Nasi kabu, nasi lauk. Ya, nasi lauk. Ori Kelantan ni. Ori Kelantan. Wisa. Nasi kabu. Nasi kabu. View elok ni. View elok. Original. Original lah. Betul. Tak, bukan pewarna kan? Bukan. Bukan pewarna. Bukan. Oh, ini dia punya ulam ni ada berapa jenis kak? Ada 7-8 jenis lah. Dia punya ulam-ulam dia bekantan, kacang panjang, kopis, macam-macam lagi. 7-8 jenis ulam dia ada. Fresh hari lah. Ya. Ini kelapa ni kita yang kita buat sendiri lah. Kita tak ada blender siap apa semua. Ini apa kak? Ini isikan. Isikan. Budu kalau kita nak asing boleh, kita nak sekali pun boleh. Bau sebati kak? Sebati sikit, sedap sikit kan? Itulah pasal. Ni sambal. Ini sambal cili. Ini budu. Ini lada hitam. Sini tak ada sambal tumis kak? Kita tak buat sambal tumis. Budu pun kita masak ori lah. Yang special yang special. Ayam bakar. Ayam bakar, daging bakar dengan lemak bakar. Boleh kak? Boleh Macam mana kalau kira harga untuk lauk kak? Kira lauk kalau campur daging bakar RM8. Campur ayam bakar pun RM8. Campur daging bakar pun RM8. Ayam bakar sekali ya? Boleh kak? Okey. Solok lada? Solok lada boleh kak? Kalau macam ni berapa kak? Macam ni 8, 13, 18, 20. 20? Kat mana nak? 4 jenis lauk. 4 jenis lauk. Daging, lemak bakar dengan ayam bakar. Kat mana nak cari ni kak? Dekat depan Masjid Syakirin, Batu Nangkumpah. Waktu operasi? 7 pagi sampai 11.30 pagi. Cuti hari apa kak? Cuti hari Ahad. Okey. Okey. Terima kasih. Sama-sama.